Oh, kononnya baik hati sangatlah ini pemilik bangunan robohkan flat kat sana tu. Ni brother, tuan tanah, kita pun tahu. Ini pemerdagangan orang. Human trafficking. Ni boleh you cakap ke, you buktikan yang orang yang tinggal kat sana, yang kononnya Rohingya tu, ada kad UN. Dia orang tu memang masuk secara ilegal. Bukan saja tempat tu. Kebanyakan tempat kat Malaysia, memang you orang jaga semua ni. Termasuk penguat kuasa. Saya tak payah cakap lah, list down. Banyak penguat kuasa setiap bulan dia orang dapat monthly payment daripada tuan tanah. Ni, tuan tanah, you tak payahlah, you tak payah kelentong, you tak payah acah-acah jadi orang baik. Ini kau cuba hapuskan bukti. Mana ada kebenaran untuk you robohkan sendiri tempat ni? Senang sajalah. Semua dah makan, semua dah kau tim under table. Ni, PDRM tak nampak ke? Kementerian Dalam Negeri tak nampak? Atau mereka pun dah bersekongkol dengan geng-geng Rohingya yang tak ada langsung, tak ada apa-apa dokumen dan buat human trafficking kat sini. Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Kalau korang kau tahu 1 jam lebih dari sana ada Sungai Pelik. Pergi kat sana, ada perkuburan Hindu kat sana. Kau pergi tengok kat sana, ada kebanyakan mayat yang pelarian tu, yang diorang meninggal kat sana, diorang tanam dekat perkuburan Hindu tu. Boleh you menafikan benda ni? So enough lah. So tak payah you orang kelentong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dah tahu acah-acah nak jadi orang baik. Hari tu cakap 600,000. Lepas tu orang dah bising, ni apa Adun, apa nama dia tu, Adun tu cakap, oh dia diam. Lepas tu tiba-tiba pemilik tanah jadi orang baik. Mengapa tak didakwa? Inilah betulnya sebenarnya human trafficking. Terbaiklah atas jerung sampai ikan bilis semua makan. Lepas tu kalau rakyat bersuara, kita pula disumbatkan kalau kap. Boleh. Why so serious?